Ada beberapa soalan trivia hari ni. Korang kena jawab. First, apakah ibu negeri Sabah? Kota Kinabalu. Okey, betul. Okay. Jambatan apa yang paling panjang dekat Malaysia? Jambatan Pulau Pinang. Okey, betul. Ni dunia ni lah ingat player kamu makan kan? Tidak dapat demam 6 biji mak motau. Bagi satu contoh makanan yang paling famous dekat Kelantan. Mira mesti boleh punya. Orang Nasi Kelantan. kerabu. Nasi kerabu. Orang Kelantan tahu lah. Berat menabau ni. Rangkau petang ke tadi? Bagi satu nama menara yang paling tinggi dekat Malaysia sekarang. Jawab dah dapat. Ingat lah. Saya satu nama dia ingat nama dia. Dia dah bagi jawapan dah. Jawab je. Jawab je lah, Mat. Bombastic side eye. Menara Merdeka satu nama. Menara Merdeka. Sukan apa yang paling popular di dunia? Bola sepak. Okey, betul. Lepas tu? Puteri. Okey, betul. Haiwan yang menjadi jantan negara Malaysia. Harimau. Okey, betul. Cuba buat jadi. Harimau. Harimau Melaya tak pernah hancur hati. Bagi nama Perdana Menteri yang ketiga. Datuk Hussein On. Okey, betul. Kuih apa yang paling famous dekat Kelantan? Kuih akok. Akok, dia ada lagi satu. Senyumlah, senyumlah. Cik Memon. Senyumlah, senyumlah. Ahai, Cik Mek Molek. Au. Kuih Cik Mek Molek. Okey, betul.